Salam sejahtera. Hello Puan Malati, saya ucapkan selamat bersara kepada Puan dan terima kasih atas segala jasa Puan kepada anak murid dan guru-guru TKU. Selamat bersara, harap jaga kesihatan. All the best. Thank you. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya Muhammad Nazim bin Hashim selaku Perwakilan Hal Ehwal Murid ingin merakamkan jutaan tahniah dan terima kasih khasnya buat rakan setugas Puan Malati yang merupakan guru kaunselor di SMK Taman Kelab Utama. Walaupun perkenalan saya dengan Puan Malati hanya sebulan lebih, tapi saya melihat Puan Malati seorang kaunselor yang hebat, yang telah pun banyak menabur jasa dan bakti khususnya dalam membimbing anak-anak murid. Apapun bagi pihak Hal Ehwal Murid SMK Taman Kelab Utama, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Malati. Semoga Puan Malati akan terus dikurniakan kesihatan yang baik, akan terus berbahagia di samping keluarga, dan mudah-mudahan selepas bersara nanti akan dapat melakukan banyaklah aktiviti-aktiviti bersama dengan ahli keluarga, dengan orang yang tersayang. Apapun tahniah sekali lagi pada Puan Malati, selamat bersara dan semoga nanti kita akan berjumpa lagi di mungkin di lokasi yang berbeza. Apapun terima kasih, dan terima kasih di atas apa juga khidmat bakti sumbangan yang Puan Malati telah berikan kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada anak-anak. Selamat bersara. Salam sejahtera, saya ucapkan selamat bersara kepada Puan Malati. Terima kasih atas jasa baik, sumbangan dan dedikasi yang telah dicurahkan di sekolah ini. Semoga usia selepas bersaraan dikurniakan kebahagiaan, ketenangan dan kesihatan bersama keluarga tersayang. Selamat bersara. Selamat bersara Puan Malati. Have a good time with your family. Happy retirement. Hai Kak Mel, selamat bersara saya ucapkan. Semoga Kak Mel baik-baik saja selepas ini. Saya doakan semoga Kak Mel sihat dan bahagia di samping keluarga tercinta. Selamat bersara Kak Mel, love you. Salam sejahtera Puan Malati. Selamat bersara. Terima kasih atas segala kerjasama. Mudah-mudahan selepas ini akan menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih ceria di samping keluarga tercinta. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Hai Puan Malati, selamat bersara. Terima kasih atas sumbangan kat TKU. Take care, enjoy your life, have a good time with your family. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye. Hi Puan Malati, happy retirement. Thank you for being with us. Thank you for being so helpful and supportive all this while. Wishing you all the best. Now you have all the time to spend with your children, grandchildren, and do whatever you wish to do without any obstacles. So take care, Puan Malati, and do remember us and come and visit us often. Take care. Bye. Sejahtera kepada Puan Malati. Daripada kami para pentadbir, selamat bersara, sihat selalu dan nikmati hari-hari bersara dengan baik. Okay, terima kasih. Kak Mel, selamat bersara dari saya. Terima kasih banyak-banyak atas ilmu dan segala kenangan yang Kak Mel berikan kepada kami semua. Jumpa lagi selepas ini. Jangan bersedih, tetapi mulakan kehidupan lebih tenang dan gembira selepas ini. Kak Mel, jangan lupakan kami tau. Bye Kak Mel. Selamat bersara Kak Mel. Bye. Selamat bersara Kak Mel. Selamat sejahtera semua, saya Maha. Hari ini saya wakilkan semua PR sebagai ucapan kepada Cikgu Maldi. Selamat bersara Cikgu Maldi dan terima kasih segala ilmu yang Cikgu kongsi kami.
Jasa cikgu selalu diingati. Terima kasih selalu memahami dan menasihat kami. Semoga cikgu selalu bersihat dan gembira. Terima kasih Cikgu Mardi. Selamat bersara. Selamat sejahtera semua. Nama saya Yoga Rashad Nalaki Samikano. Saya ingin mewakili semua pengawas SLAD untuk memberikan ucapan kepada Puan Malati. Saya ingin berucap terima kasih cikgu kerana sentiasa mendengar dan memahami kami. Nasihat cikgu banyak membantu kami bangkit dan percaya diri. Jasa cikgu akan kami kenang sampai bila-bila. Semoga perasaan cikgu penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Selamat bersara cikgu. Kami doakan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Saya mula berkhidmat di sekolah SMK Taman Kelang Utama mulai 20 hari bulan Januari 2021. Masa PKP saya mula perkhidmatan. Okey, tahun pertama memang tak ramai murid datang ke sekolah kerana mereka datang bergilir. Kemudian tahun kedua juga sama. Masa awal penggal murid kurang, kemudian baru murid mula bersekolah semula. Dan saya rasa daripada tahun 22, 23, 24, 25 ramai murid. Jadi nak kata pengalaman paling manis, semua-semuanya lah apa yang cikgu saya lalui di sekolah ini. Semuanya adalah kenangan bagi saya kerana 5 tahun terakhir saya dalam perkhidmatan sepanjang 35 tahun saya berkhidmat. Jadi 5 tahun terakhir saya adalah semuanya adalah kenangan manis, dan apa yang paling menggembirakan adalah 5 tahun terakhir ini adalah perkhidmatan saya di negeri kelahiran saya sendiri, iaitu Selangor. Itu paling manis bagi saya. Itu sahaja. Okey, sudah tentu saya dah melalui berbagai kenangan manis dan pahit sepanjang perkhidmatan saya, dan saat-saat terakhir ini saya rasa sedih meninggalkan sekolah kerana dah biasa ke sekolah setiap hari. Jadi nak meninggalkan sekolah, murid, bunyi loceng, pengalaman bersama murid, rakan-rakan guru, memang I will miss everything, dan memang menyedihkan. Sebaliknya, memikirkan saya dapat berehat, memang sukalah, kerana saya rasa stresnya akan kurang. Tetapi bila memikirkan tentang pekerjaan, saya rasa I will miss everything. Okey. Pesanan saya cuma murid-murid perlu ingat fokus utama, tujuan utama, objektif utama murid ke sekolah adalah untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu itu adalah sangat penting untuk masa depan anda. Jadi cikgu berharap semua murid, bukan sahaja di TKU, di mana-manalah, terutamanya murid TKU, menggunakan waktu persekolahan ini sebaik mungkin untuk membina satu masa hadapan yang sangat cemerlang bagi diri sendiri. Good luck untuk semua. Thank you.